Compound apa tayar ni, Extramax ni. Ikut aku punya research, tengah medium compound, tapi dia hard compound. Dia bukan macam soft. Kalau soft tu mahal, semi slick. Tapi ni tayar untuk daily memang sesuai. Maxxis Extramax. Dan ni tengah murah bang. Bukanlah murah apa, murah dalam dia punya kelas. Untuk tayar aku pakai ni, nampak kan, saiz 150/60. Untuk belakang memang aku pakai puas hati lah. Aku pakai dah dalam 7,000 km. Perform terbaik. Tak apa, nanti kalau apa-apa lagi aku update. Buat masalah, memang nak kata nak overclaim ke, tak, aku pakai puas hati lah. Jauh beza dengan tayar standard. Kita pakai tayar standard sampai botak lah, kita dapat rasa beza dah. Sirim pun ada. Tapi aku ada check dalam katalog Maxxis, tayar ni tak ada pun. Tapi dia mungkin tayar yang daripada Indon. Mungkin Indon yang buat kot. Tak tahulah. Dalam katalog Extramax ni tak ada, saya silap. Kalau salah, betulkan aku. Terima kasih.